Malaysia ke? Korang sini jap. Weh, kenapa? Weh, korang tengok ni. Ni bukan jalur gemilang ke? Yelah. Ambillah, jom kita bersihkan. Siapa yang agaknya dia tak berdiri kat bawah ni? Beban lah. Selamat datang semua, ini masa kita tunduk berhema, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita di mata dunia luar biasa. Macam mana nak basuh kalau tak sabun? Saya tahu nak panggil siapa. Fatia, dia rasanya. Betul juga. Fatia. Oh, Fatia. Korang cari ni kan? Yeay! Jom kita mula. Dah bersih ni. Masuk. Cantik. Dah lah, jom kita kemas. Jom. Fatia, kau tak benar apa? Jom Kau tenang berdiri ni buat apa daripada tadi? Tak, aku just fikir. Kalaulah bendera ni ada suara, apa agaknya dia nak cakap kat kita? Merdeka! 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 Aku jalur gemilang, lambang kebanggaanmu, lambang tanah airmu. Merahku tanda keberanianmu, putihku tanda kesucianmu, biru di tubuhku tanda perpaduan, dan kuning di puncakku lambang kedaulatan diraja. Wahai generasi muda, jangan biar aku hanya berkibar tanpa makna. Hidupkan aku dengan semangat, cintakan negara, cintakan agama, dan cintakan ilmu. Ingatlah, kemerdekaan ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi amanah untuk menjaga agama, bangsa dan tanah air agar terus sejahtera. Aku jalur gemilang. Aku ingin terus berkibar megah, bukan sekadar kain, tetapi lambang maruah dan jati diri. Anak-anak Malaysia, jadilah generasi Rabbani, berakhlak mulia, berilmu dan berani, agar masa depan negara ini terus gemilang.